Kalau kita dalam konteks rasuah tuan-tuan, kalau kita betul-betul nak mentras, nak bagi betul-betul ada impact besar tuan-tuan, ambil daripada atas. Yang bawah pun kita ambil juga tindakan. Tapi yang paling penting pada atas. Kalau atas diambil tindakan, yang bawah akan takut. Tapi kalau atas dibiarkan, atas yang menggalakkan rasuah tuan-tuan, bawah ni akan bermaharajalela. Aspek yang paling penting tuan-tuan, kalau kita lah yang bercakap dalam konteks Islam, termasuklah agama-agama lain juga tuan, dalam aspek agama, tekankan aspek agama, kata insya-Allah kita akan rasa takut tuan. Kalau tidak ada sedikit pun perasaan takut. Amat menduka ceritakan ada di kalangan orang-orang Islam. Kita dah anggap rasuah tu dah jadi macam budaya. Tak salah pun rasuah. Kita boleh ambil, semua ambil rasuah tuan. So inilah menyebabkan salah satu sebab kenapa kita tuan-tuan sampai sekarang masih ada lagi isu rasuah ni adalah isu yang besar. Yang saya boleh kategorikan sebagai musuh nombor satu negara lah. Kalau dulu saya dekat narkotik, saya mendefinisikan Tadah sebagai musuh nombor satu negara. Dari 1983 sehingga 2004, itu 1 tahun masih lagi tak jaya. 40 tahun tuan kita lawan. Tapi sekarang itu rasuah, musuh nombor satu negara. Dan dalam konteks ini juga tuan-tuan, sama dalam kongsi awam, swasta, di kalangan ketua-ketua mereka tuan-tuan, ada yang terlibat dalam menyuburkan amalan rasuah. Ada juga di kalangan kita ni yang memimpin tuan-tuan, melantik individu-individu, pegawai-pegawai yang sealiran dengan kita. Kalau kita makan rasuah lah. Dengan harapan, apabila kita pencen nanti, bersara nanti, pegawai ini akan terus menyalurkan sumbangan-sumbangan rasuah kepada beliau. Jadi yang dilantik itu semua sealiran lah. Kalau puas makan rasuah, yang dilantik pun makan rasuah juga. Bakat-bakat makan rasuah. Kalau boleh sampai 6, sebelum mati lah makan rasuah tu. Itu yang kita perlu pastikan. Kalau kita nak pastikan rasuah ni dibentras tuan-tuan, pastikan pemimpin yang lantik tu yang betul. Yang melantik orang yang betul. Kalau pemimpin tak betul, dia akan lantik orang tak betul. Untuk memastikan kesinambungan rasuah tu. Terusan tuan-tuan. Sampai pencen. Ada yang pencen lah, buat rumah beratus juta. Ini pejabat awam tuan-tuan. Kita tahulah dalam organisasi swasta ni, pegawai tansi pun ada, bila pencen buat rumah. Tapi saya cakaplah konteks pejabat awam yang setakat makan gaji. Pencen rumah, 13 juta tuan. Dapat duit dari mana? Itulah sikap yang ada tuan-tuan. Kalau ini berterusan, memang banyak juga di kalangan kita tuan-tuan, khususnya kalangan-kalangan orang Melayu Islam kita lah, yang masih lagi tuan-tuan beranggapan rasuah ni okey ya. Diorang beranggap rasuah tuan-tuan cukup tahun pergi haji habis. Balik haji bersih, seputih, kertas putih, kain putih. Setiap bulan dia pergi umrah, setiap tahun dia pergi haji. Tapi duit rasuah. Dengan anggapan dia bahawa tindakan dia makan rasuah tu tak apa. Dia pergi haji minta maaf, minta ampun, ya Allah ampun. Tak ada tuan. Rasuah ni kita punya dosa kita dengan masyarakat. Tadi pun sajak yang Datuk bacakan tadi dengar ni elok. Melibatkan kerosakan negara dan sebagainya. Kalau tuan-tuan makan rasuah, Datuk-datuk makan rasuah, tansi-tansi makan rasuah, khususnya dalam konteks agensi penguatkuasa, tuan-tuan pergilah minta maaf dekat satu-satu ni rakyat Malaysia. 33 juta pergilah minta. Kena faham betul-betul tuan, ini bukan saya bercakap, ni ustaz. Kena faham betul-betul. Kalau tuan-tuan buat dosa dengan Allah, tuan-tuan minta ampun kepada Allah, tak apa. Allah ampunkan. Ini dosa tuan-tuan, ini rasuah dosa dengan manusia. Bukan dengan Allah. Dengan Allah pun ada lah. Kena faham tu tuan-tuan. Saya pernah membuat perbandingan, minta maaf bagi yang non-Muslim, minta maaf. Rasuah dan juga khinzir. Orang Melayu, Islam ni tuan-tuan, kalau sebut khinzir dia cukup ni, pantanglah dengan benda ni. Rasuah tak apa. Untuk makluman tuan-tuan datuk-datuk semua, khinzir yang kita haram makan tuan-tuan, kalau dalam keadaan darurat boleh makan. Tapi rasuah ni dalam apa keadaan sekalipun adalah haram. Faham? Adam masuk dalam kepala tuan-tuan. Itu perbandingan ni tuan-tuan. Betapa teruk jijiknya rasuah ni.